Uy. Bye-bye. Nin. Belalai batin po. Ah. Ano to? Pagkain. Nga pala ko. Kita nak ambil buah kasai, guys. Ini ada pokok rambutan. Sekarang ni musim buah ni. Kita tengok sana. Oh, sayau nanas. Ini pulasan. Brain na dai mak.
waktu main. Ada lubang. Dah ada tanya. Pemain. Kamu berapa kilo? Hah? Mi pula. Pandai. Sudah datang. Itu apa tajo sudah datang. Tadi pergi ke Mi. Sudah masak, tapi sudah buruk. Ada siput lagi. Siput ke lelita? Nih, nyamuk. Iya.
Mayung kesak. Patai jauh bakar dulu. Kalau boleh halau kesak, kita halau kesak dulu. Guna asap saja. Kita tengok buah banyak ke tidak. Tu dia. Oh, minyak masak. Tu buah dia. Oh, balat tak tu. Pusat ya. Pusat ya. Dan pusat ya. Pokok durian apa ini? Banyak buah tau ni. Kami tak sempat makan sebab masih kecil. Kalau jadi ni, memang mantap guys. Puas makan. Sekarang pukul 8.30. Tapi dah panas. Baru pukul 8.30 dah terik, dah panas dia. Dekat kampung Ulu Tuah. Tu dekat sana tu diorang tengah ambil buah kasai. Ada bunyi burung enggang. Ni Mami tengah cari durian ni, tak nampak. Mana ke dia? Tu dengar tu burung enggang punya bunyi. Nampak tak? Kita naikkan brightness dia. Alamak, terang sangat. Tu dia. Banyak ni kalau jadi. Durian apai ni sedap-sedap. Musang king pun ada apai tanam. Ni suasana kebun dekat depan rumah lah. Ada lagi kebun apai kat sini, dekat sini tapi jauh sikit. Kalau jalan kaki. Jantung pun ada. Kita nak ambil suasana bunyi burung enggang kat sini. Dengar tu. Kuat bunyi dia. Bunyi lagi. Dekat sini masih boleh dengar bunyi burung macam-macam. Hari tu ada bunyi burung tiung. Inilah bestnya balik kampung.
apa kita lepak dengan suasana hutan macam ni. Sambil dengar bunyi cengkerik, bunyi burung. Tu burung tukang pun ada. Kami nak tunjuk satu rumput ni. Dia macam ni ni rumput ni kan. Ini orang kata kalau ada ketuat ke apa ke, dia boleh bagi tanggal lah. Ketuat tu guna getah dia. Getah dia yang tu gosok dekat ketuat atau yang apa tu, kutil orang panggil tu. Ni rumput dia. Bentuk dia pun macam ketuat juga, yang dekat tapak kaki ke, dekat jari. Guna ni getah dia, gosok hari-hari sampai tanggal. Ni rumput dia, rumput ketuat ke apa ke nama dia, saya tak ingat lah. Mami tak ingat. Ni pokok terung baru bunga. Kuat bunyi burung tu. Kat sana rumah panjang rumah panjang. Rumah Ricky Kedawang ke tak silap tu. Tak, kita zoom dia, boleh tak? Okey, dah. Jomlah kita balik, hari pun dah panas. Kita biarkan Apai Tajau dengan Apai ambil buah kasai. Mami nak balik panas. Ni pokok sawit akik ajik. Tu burung gang guys. Burung gang paruh putih. Alah, tak nampak. Alah, jauh dah. Dia lalu. Bulan pun masih ada. Sekejap tanggi kacau. Dah balik dah Apai Tajau. Tu tengok tu. Dengan pengait, dengan sabit yang dia beli dekat Cangkat Jering Perak tu. Dia bawa sini. Puaslah hati tu. Dapat berkebun sekejap dengan Apai. Ambil buah. Kalau balik hujung tahun atau bulan 7, meriah buah ni. Tapi tak ada rezeki kami. Kami dapat balik Gawai dengan Raya pun dah okey dah. Ni kesayangan ni. Dah berbelas tahun dah ni. Dapat lemang. Kini tinggal kenangan. Kami nak balik semenanjung. Tinggallah tapak ini. Aduh. Nana. Ya, saya lupa di mana. Mana lah? Abang dah bagi dengan tanggi tadi. Mana? Ai. Mana lah? Le. Mana? Ni. Tadi kat tepi jalan tu kan. Sana dia. Apa nak tahu? Dah lah panas. Nampak tu, tanggi dia bawa. Lepas tu dah tinggal. Ni dia. Jom, Mami bawa tengok buah kari. Hari tu balik tak ada buah. Tengok ni buah kari dia.
Ini dulu Mami beli pokok dia dekat Pasar Sibu, kalau tak silap. Ini buah dia. Manis-manis buah dia. Buah pokok kari. Ini pun dah rosak sikit, ada hitam-hitam ni. Daun dia besar-besar, nampak tu. Kalau masak kari puas hati ni bau dia.